Doktor kata mata terpaksa dibuang, ganti mata batu. Ini saya kongsi real testimoni pengguna produk kami. Beliau pilih untuk ikhtiar selepas 2 tahun ulang-alik ke hospital tanpa perubahan. Mata masih kabur dan sensitif cahaya. Namun selepas 2 bulan amalkan air hidrogen Vita Spring, beliau mula rasa perubahan. Mata lebih selesa, boleh tahan cahaya dan penglihatan semakin baik. Semua dengan izin Allah. Air hidrogen Vita Spring bukan sekadar air biasa. Ia sumber antioksidan tinggi untuk bantu tubuh melawan kerosakan sel. Kalau anda atau keluarga sedang mencari ikhtiar kesihatan, boleh DM saya untuk info lanjut. Merawat dulu kata kanser Kanser mata. kanser mata. Cik Syed minum air hidrogen ni dah berapa lama? Mula-mula saya cuba Ha. nak mengetahui hasil punya keistimewaan tu, beli sekitar dalam 10 botol. Ha. Jadi saya minum dan spray saya punya mata yang lepas operation dari Kuala Lumpur ni. Boleh tengok matanya? Boleh. Okey. Masalah apa tu Cik Syed? Doktor yang merawat tu dia kata kanser Kanser mata. mata. Allahumma salli. Jadi kalau tak di operation itu dia benda ni akan boleh membawa Mudarat lah. darah. Jadi dia kalau tak dibuang tadi mungkin sebiji ni dikeluarkan akan dibuang ganti mata batu. Allah Akbar. Jadi saya fikir-fikir biarlah saya Operation lah. Jadi selama 2 tahun saya berulang alik ke Kuala Lumpur, tak ada perkembangan yang saya dapat. Kabur lepas tu Gelap. Memang tak ada dapat dia pun tidak balik. Jadi saya pergi lagi ke Kuala Lumpur, dia kata ni ada lagi tumbuh. Dia takut benda tu merebak. Jadi dia usulkan untuk operation lagi. Saya tak nak. Biarlah saya buta tak apa, dekat operation lagi saya tak nak lagi. Jadi dia bagi saya ubat tu lah. Untuk yang biasa saya pakai tu daripada hospital, titis pagi malam. Tapi tak ada. Tapi apabila seorang hamba Allah tu datang ke kedai saya, dia membawa air yang bernama Hidrogen Vita Spring. ni dia. Okey. Jadi saya amalkan selama 2 bulan. Ambil dari. Saya ambil itu, saya titik, saya minum pagi malam dengan segala yang ni lah yang diarahkan saya buat tu. Spray kepala seperti ni sampai basah-basah dan jangan dilap, biarkan dia kering sendiri. Saya spray mata sekali dengan pancutan spray tu saya memang buka. Pedih tak masa spray? Tak ada pedih, malah rasa sejuk dan Segar. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kemungkinan ini yang petunjuk yang saya boleh pakai. Jadi selama ni saya pakai dah keluar taik mata. Allah. Sebelum tu tak pernah. Tak pernah. Sebelum dia ada taik mata. Bila saya fikir, dulu saya pakai ubat hospital tu, dia kena ada taik mata. Ini saya pakai, dah ada taik mata. Ada tindak belas Jadi saya mesti agak, kalau ada taik mata tu, berarti benda tu memang bekerja lah. Air tu, cahaya ni saya tak boleh bertentang. Selepas operation tu, yang dibagi saya ubat tu, sejak saya makan hidrogen ni, saya dah mulai melawan cahaya mata saya. Rumah saya ni ada 2 lampu, saya boleh nampak kan. Dengan tak ada cermin mata pun saya boleh ni, tahan. Kalau tak boleh. 2-3 saat ke saya tak pakai, mata saya dah mengenyam tu dah macam. Itulah dia punya kesan berkatan yang Allah bagi pada air ni. Saya minum, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai saya boleh dapat melihat seperti dulu lah sebelum saya kena di kanser. Lama-lama saya fikir saya pun suruhkan orang rumah saya minum lah. Pasal dia pun ada darah tinggi. Jadi dia pun cakap baik belilah bang dengan dia punya mesin ni sekali. Dia daripada kami datang ke rumah saya kira-kira jam 2 lebih tadi kan? Jadi dia pasang mesin tu. Dah pasang di sana. Okey. Alhamdulillah, dengan berkat keyakinan saya tadi tu, dapatlah saya beli anak-anak bantu. Alhamdulillah. Itulah saja yang saya dapat berikan kepada tuan-tuan yang nak sihat. Cuba amalkan air hidrogen ni yang saya amalkan. InsyaAllah. Ini pun ada produk, jadi pun bukan kata jual ibarat kaki lima ke apa. Dia ni ada pengesahan KKM. Dan ada lesen business dia. Ya. Jadi tuan-tuan, yakinilah dengan diri anda sendiri. Air ni ialah memang ciptaan dari Allah SWT, tapi ada kelebihannya kepada manusia-manusia yang dilahirkan dalam dunia ini. Alhamdulillah. Suplemen Cik saya pun ambil suplemen. Alhamdulillah.